Ipin, jangan mula. Upin dan Ipin, inilah dia. Kembar seiras itu biasa. Upin dan Ipin, ragam aksinya. Kau disenangi siapa jua. Kau disenangi siapa jua. Upin dan Ipin selamanya. Betul. Perut kesan, bahagian 1. Cukup! Tarik cepat! Tarik aku lagi! Situ! Mael, sini! Atas sikit lah! Cepat tarik! Tarik cepat! Kiri! Kanan sikit! Kiri! Kanan sikit! Kanan! Tarik! Betul lah. Berat tu tak? Jangan marah! Jangan pijak kaki aku. Tarik kuat! Kenapa tak ikut cakap saya? Tariklah! Itu macamlah! Sana pula! Cepat! Apalah? Air! Semua air! Tangan aku penatnya. Macam mana? Dah banyak dapat rambutan? Dah, dalam bakul tu. Ini banyak kau kata. Mana? Mana yang lain? Peliknya. Aku rasa kita petik banyak kan tadi. Sedapnya. Isan! Apa? Habis semua kau makan? Tak tinggal untuk kita orang pun. Tu, dekat pokok ada lagi. Ish, nak kena dah ni. Mael, sabar. Rambutan ni sedap sangat. Aku tak perasan dah habis. Yalah tu. Dah, tak apa. Mari Atok tolong petikkan lagi. Nasib baik kau. Makan saja tahu. Lagi. Tu. Itu banyak tu. Boleh aku jual. Payah. Mau makan aja. banyak. Itulah. Makan lahap sangat. Ipin, tolong ambilkan air. Balasai. Cepat lagi kuala tu. Dah. Minum pelan-pelan. Mana kau dapat air? Kat dalam tu. Air dalam tempayan tu. Waktu makan. Hari ini saya ada bawa toseng. Mak Yang, saya mau sikit. RM2. Haya, sikit saja, Mau Mak. rasa? Iya, aku mau. Saja. Terima kasih. Sama-sama. Tapi, kalau tak habis bagi aku dah. Tak apa, ambil saya punya. Fizi. Nah, Kenapa? Engkau tak nak makan? tak nak. Betul kau tak nak makan? Betul lah. Kenapa semua tak percaya? Akhirnya, Ihsan sudah kenyang. Bukanlah. Perut aku sakit. Agaknya sebab semalam kau makan banyak sangat rambutan. Betul. Sampai tertelan biji rambutan. Apa? Kau Ihsan tertelan biji rambutan? Ish. Nenek aku kata, kalau tertelan biji rambutan, nanti pokok rambutan tumbuh dalam perut. Betul ke? Jangan main-main, ha? Pokok tumbuh dalam perut. 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 Pokok Tidak! Tolong!
dari dalam perut Ihsan. Betul. Tapi macam mana? Kita masuk dalam perut Ihsan. Betul. Perut Ihsan. Bahagian 2. Semua beratur? Yalah. Sini sikit, Ijat. Jangan tolak-tolak ya. Sikit. 2-3 kereta boleh masuk dalam perut ke? Boleh. Sekarang semua pejam mata dan bayangkan yang kita sedang jalan masuk ke dalam perut Ihsan. Pejam. Macam apa? Dah sampai ke? Kat mana ni? Tak sedapnya bau. Yelah. Ui, buat apa ni? Hei, ini gigi. Tapi, kenapa gigi ini kuning? Mesti Ihsan tak gosok gigi. Aku gosok lah. Maknanya kita sekarang berada dalam mulut Ihsan. Betul? Di sini, makanan yang kita makan akan dihancurkan dengan mengunyah. Dan terus turun ke perut. Macam ni rupanya dalam mulut. Baru aku tahu. Jadi ini ialah lidah. Hai. Dengar arahan cikgu. Kamu semua perlu melalui esofagus untuk sampai ke perut Ihsan. Esofagus. Apa tu? Esofagus ialah saluran yang menyambungkan mulut kita ke perut. Sini. Saya sudah jumpa. Tingginya. Boleh main gelongso. Jom. Tak nak. Gelap sangat kat bawah tu. Aduh! Sakit! Penuhnya perut Ihsan. Yalah, dia makan banyak. Tapi kenapa makanan ni besar-besar lagi? Macam ni. Bila Ihsan makan, dia tak cukup kunyah, terus telan. Jadi makanan tak hancur. Sebab tu ke kita sakit perut, cikgu? Ya, betul. Sekarang cari biji rambutan tu. Mesti ada dalam perut. Baik, cikgu. Tak ada pun. Penatnya cari. Penat. Tu, dia. Iyalah. Apa tu? 2-3 cacing. Perut Ihsan ada cacing. Inilah jadinya kalau sebelum makan tak cuci tangan bersih-bersih. Betul.
Dah dapat biji rambutan tu. Ha, bagus. Kamu semua boleh keluar sekarang. Tapi gimana ya kita bisa keluar? Oh tidak, kita sudah terperangkap dalam penulisan. Jangan cemas. Kamu semua akan keluar melalui usus kecil. Cuba cari. Macam mana? Taklah. Dah jumpa. Jom. Korang perasan tak? Makanan makin sikit. Ya. Jauhnya. Air apa ni? Betul. Perut kesan bahagian 3. Air apa ni? Air itu bekas sepatu Fizi. Aku takut. Jangan sentuh cecair itu. Ia adalah asid perut. Asid perut? Ya, asid perut ini berfungsi untuk melarutkan makanan supaya boleh diserap oleh badan. 2-3 makanan kah? Habislah kita. Cepat! Kita kena keluar dari sini. Mari. Tidak! Ayah, macam mana ni? Biji rambutan tu pun hancurlah. Kalau tahu macam ni, tak payah susah-susah nak masuk dalam perut Ihsan. Kawan-kawan, tengok. Apa nak buat ni? Masuk ke usus kecil cepat. Usus kecil? Mana? Ada lubangnya. Marvelous. Tapi tinggi. Macam mana? Tak balik. Cepat. Hai, buka makanan. Ikut. Ya. Ya. Cepat Ipin. Jauh lagi ke ni? Aku dah tak tahan. Jangan muntah. Saya tak suka. Panjangnya. Iya, panjang usus kecil ni sama macam ketinggian bangunan 3 tingkat. Lorongnya sangat luas. Sudah keluar. Mana pula ni? Sekarang kamu berada di dalam usus besar. Dah tak jauh dari pintu keluar. Sikit je lagi. Kawan-kawan, jom. Lama lagi. Bila nak sampai? Dah penat. Saya.
pintunya belum terbuka. Bila pintu tu nak buka? Bila Ehsan buang air besar? Banyak kotor lah, cikgu. Tapi itulah proses penghadaman makanan dalam tubuh manusia. Cikgu, kalau biji rambutan tu dah hancur, kenapa perut saya masih sakit? Aku rasa sebab cacing dalam perut kau berjoget-joget. Dari mulut, masuk ke esofagus dan kemudian ke perut. Perut terus masuk ke usus kecil dan kemudian ke usus besar. Kemudian keluar. Lega. Hilang sakit perut aku.